عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-puan yang dimulai Allah SWT. Semoga saya sehat selalu. Semoga Allah memberkati, meradai, merahmati urusan hidup kita di atas muka bumi ini. InsyaAllah. Hari ini 6 Mei 2026. Sesi yang ke jangan cek banyak, anda pun lupa. Assalamualaikum. So, kita teruskan untuk sesi depan ni untuk cek BP. Nama Nabila. Ni pembantu untuk cek BP ni namanya Nabila. Dalam ni ada 3 Nabila serta Betul. doktor. Lepas tu apa ni? Manager, Case manager dengan nurse. nurse. Hari ni nurse. Dahsyat eh. Dia belum dengar lagi lagu Cinta Untuk Nabila. Dah pernah dengar? Dah. Okey. Selamat. Berapa? 127. 12773. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Morning. Lepas ni kita ke nanti occupational therapy. Atau ni buat untuk panggil apa? Bahawa tu panggil RTW, return to work. Okay. Kita ke sana. Assalamualaikum. Siapa? Syafika. Okey. Ini kita kena naik tangga. Di-guide oleh Cikgu Fika. Dua mata ke? Dua set. Satu, dua. Okey. عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل Okey. Pasal tangan tak kisah. Dia sana ni. Dia keluar macam sini, keluar belah sana. تدرون كم الأجر اللي تلاقون يوم على المصطفى الهادي تصل. Okey, alhamdulillah. Benda progress. Pagi ni
Assalamualaikum. Bagus pagi untuk di program DOT di bawah kenalan bahagian RGW. Return to work. Okay, tengah kerjanya. Kalau dapat lihat, akan naik tangga, turun tangga. Oh, cangkung dah bangun, cangkung bangun. Okay. Lagi jadual untuk 10.30. Sini organisasi seterusnya untuk lokomat dan sebelum lokomat PT. Tengok PT pukul 11.30 siapa 11.30. Kalau negara Ranggaras. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيد. Semasa untuk kaki ni ke? Apa ni? Masa Untuk game ni. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام. Apa nama? Karet. Guna sigaret? Karet. Karet. Okay, sama kan? Lain. Kita tarik, kita tarik. Ya. Boleh dengan atas. نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في Dia kena jalan ke belakang. Mana? Naikkan. Oh, boleh jack eh? Boleh. Oh, itu jalan belakang pakai rokok. Ya. Jalan. Slow. Kalau boleh ambil langkah yang dia jadi slow. Ya.
Ambil langkah besar. Kalau langkah besar, dia akan slow. Ha? صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. Alhamdulillah. Okay, untuk sesi ni progression sudah selesai. Untuk 3 sesi. Sesi pertama tadi OT di bawah RT dulu, return to work. Ini kena lihat oleh cikgu PK. Dan sesi kedua sesi lokomat dikenali oleh cikgu Aiman. Yang ketiga untuk PT dikenali oleh cikgu Karin. Okey. Ini selesai. Kita jumpa di sesi yang akan datang. Kadang esok insyaAllah. Dan suasana di sini pun sedap, selesa. Dan suasana hujan sebab masa ni. Okey. Okey tuan-tuan. Mana yang video yang Anur apa ni? Buat posting tu. Untuk tatapan tuan-puan, untuk bantuan tuan-puan yang mana ada ahli keluarga atau saudara yang sakit. Jadi yang mana nak tahu berkenaan dengan terapi ni, terapi untuk apa macam di IHT Rehab ni, boleh jumpa dengan pakar rehab di hospital kerajaan dan dia akan rekomen tuan-puan untuk mengikuti program di sini. Syaratnya sekurang-kurangnya pernah mencarum susu melebih 1 tahun. Walaupun dia tak dicarum lagi, tapi dia pernah mencarum selama 1 tahun, dia layak mohon untuk mengikuti program di IHT Rehab. Alright. Okay, tuan-puan, macam biasa, untuk urusan jual beli rumah, boleh hubungi Anur jalan seperti biasa. Dan untuk jual beli kenderaan juga boleh hubungi Anur jalan seperti biasa, insyaAllah. Kita jumpa lagi untuk seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.